Pernah terfikir tak, kat bawah tanah yang kita pijak ni ada tulang dinosaur yang dah berjuta tahun tertanam? Macam karut je. Ini fakta ke mitos? Tapi, tunggu dulu. Dinosaur ni sebenarnya haiwan reptilia purba yang wujud sekitar 252 hingga 66 juta tahun dulu, masa era Mesozoik. Zaman tu terbahagi kepada 3 fasa, iaitu Trias, Jurassic dan Batu Kapur. Biasanya kita ingat dinosaur kat Amerika, China je kan? Sebab fosil-fosilnya memang banyak kat sana. Tapi persoalannya, adakah dinosaur ni turut wujud di zaman purba Malaysia? Pada tahun 2013, Malaysia dikejutkan dengan penemuan pertama fosil dinosaur. Ahli paleontologi dari University Malaya dan 2 Universiti Jepun, mereka menemui fosil gigi dinosaur Spinosaurid, sejenis dinosaur karnivor separa akuatik di Pahang. Setahun kemudian, iaitu 2014, jumpa lagi fosil gigi Ornithischian dalam satu batu sedimen zaman Batu Kapur, juga di Pahang. Tak habis kat situ. Tahun yang sama, penyelidik dari beberapa buah universiti di Malaysia menjalankan ekspedisi gagau menjengkar di Gunung Gagau, Tasik Kenyir, Terengganu. Kali ini jumpa banyak lagi seperti tapak kaki, tulang dan gigi dinosaur. Bukan satu tapi 3 jenis dinosaur, iaitu Iguanodontids, Sauropod dan Theropod. Umur dia antara 200 hingga 65 juta tahun. Kemuncaknya pada 2020, penyelidik dari UMK temui lagi kesan, yakni tapak kaki dinosaur di Tanah Merah, Kelantan. 7 kesan tapak kaki besar iaitu panjangnya 72 cm manakala lebarnya pula 66 cm. Dipercayai milik spesies dinosaur Sauropod. Jadi, sah tanah kita dulu pun pernah jadi tempat tinggal pelbagai spesies dinosaur. Siapa sangka kan, di sebalik hutan belantara dan gunung ganang ada sejarah purba yang penuh misteri. Siapa tahu, mungkin ada lagi fosil yang menunggu untuk ditemui. Dapat something?